Alhamdulillah kita sekarang berada di pemakaman ulama-ulama dan juga para pejuang Aceh yang terulung, yang sangat terkenal, yang mana di sebelah kiri sekali merupakan makam kepada almarhum Tengku Cik Ditiro, ataupun nama sebenarnya Haji Muhammad Saman, yang merupakan ulama dan pejuang Aceh yang terulung, yang terkenal, yang termasyhur, syahid pada tahun 1891 Masihi, berperang dengan Belanda. Akhirnya Belanda tak dapat nak membunuh Tengku Cik, tapi akhirnya dibuat dengan cara lain, iaitu diberi makan racun. Dan di tengahnya pula merupakan makam kepada anak Tengku Cik, juga merupakan pejuang Aceh, iaitulah Haji Muhammad Amin, yang juga merupakan telah syahid. Dan paling kanan sekali adalah Tengku Hasan, Dr. Hasan, yang baru meninggal sekitar tahun 2018-2016. Jadi marilah kita dapat di sini, alhamdulillah, lebih kurang 1 jam lebih daripada Bandar Aceh. Kita dapat lihat, kita dapat tengok pejuang-pejuang yang telah banyak berkorbankan diri mereka untuk kemerdekaan Aceh, berperang bermati-matian bersama dengan supaya Belanda tak dapat nak masuk ke Aceh, ataupun untuk nak menghalau Belanda. Dan memang keluarga Tengku Cik Ditiro ini sangat terkenal dengan keluarga yang alim, yang ulama, berilmuan Islam yang tinggi, dan juga daripada beliau, isterinya, anak-anaknya, kesemuanya merupakan pejuang-pejuang Aceh. Jadi marilah kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada mereka semua yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam dan berjuang bermati-matian untuk menyebarkan Islam di Aceh dan juga menghalau penjajah Aceh. Al-Fatihah.